Salam sejahtera, salam liga untuk juara. Ini adalah Selangor Champions League 2025. Perlawanan ketiga, minggu ketiga. Kami bawakan live untuk anda daripada Arena MBSG Ampang 24 FC bertemu OG City Taman Medan. Anda bersama dengan saya Mubashir Zakaria untuk memastikan segala aksi di Arena MBSG ini dapat kita bawakan penuh kompetitif untuk tatapan semua. Berjersey biru, berjersey putih adalah Ampang 24 FC, manakala biru adalah OG City Taman Medan. Sepak mula nampaknya akan dimulakan terlebih dahulu oleh OG City Taman Medan. Berjersey biru akan menyerang di sebelah kanan skrin anda. Perlawanan dimulakan. Perlawanan ketiga, Ampang 24 FC bertemu OG City Taman Medan. Fandi Osman ada ruang di sana untuk OG City. Gol! Gol, 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 gol! Gol yang dicari akhirnya ditemui. And it's an opening goal that created daripada peluang terbuka oleh Syarul. Kita lihat bagaimana ulang tayang. Bola long cross yang dihantar seketika tadi sebenarnya tertanduk oleh Lukman dan dimanfaatkan sebenarnya bola yang terlepas itu oleh Syarul. Chang Javid Izzat. OG City sayang gol sendiri. Apa yang berlaku? Ini sangat-sangat mereka tidak mahu. On goal yang tidak perlu dan tidak sepatutnya jadi sebenarnya. Ianya bermula dengan Farid yang dimasukkan seketika tadi. Membuat hantaran, namun Fandi Osman tiada tersangka terkuis. FAS Selangor FC, ini adalah saingan. Sekali lagi peluang di sana. Gol! Asnan di sana menjawab segala kemungkinan, menghukum kealpaan, memberikan gol pendahuluan. Ini adalah ulangannya. Bagaimana ia bermula daripada Hafizi Zavi terus kepada Asnan yang tidak disangka berjaya melepasi Daniel Syakir. Daniel cuba marking namun tidak menyangka Asnan meluru masuk di belakang. Kerana beliau seketika tadi sebenarnya ada ruang di sana. Oh, bola terlepas keluar. Waam, cantik Waam. Oh, a very, very lucky goal. He's on onside position. A ball yet to be captured by the goalkeeper. Bagaimana tadi sebenarnya bola gagal ditangkap kemas, terlepas daripada Izzat dan dimanfaatkan oleh Waam yang ada di posisi curi-curi ayam. Sekali lagi Waam menjaringkan gol yang cantik dan gol penyamaan yang diperlukan akhirnya berjaya mereka temui. Itu dia, whistle penamat dibunyikan. Detik yang cukup mendebarkan. 80 minit penuh saingan. Dan keputusannya
2-2. Mereka berkongsi mata. Bagaimana kita dapat lihat Syahrul terlebih dahulu membuka gol pembukaan untuk OG City pada minit ke-45, diikuti oleh gol penyamaan oleh jaringan sendiri Fandi Adnan ataupun Fandi Osman. Kemudian Amri Yahya mencipta gol pendahuluan, gol kedua untuk OG City Taman Medan. Namun gol penyamaan berjaya Asnan terlebih dahulu menjaringkan gol pendahuluan, namun peluang terhidang tadi disempurnakan untuk gol penyamaan oleh Amri Yahya. Dan perlawanan ketiga, minggu ketiga yang terakhir untuk saingan Selangor Champions League kali ini 2025, Liga untuk Juara berkesudahan 2-2. Ampang 24-2, OG City 2. Tahniah kedua-dua pasukan. Terima kasih sekali lagi yang terus memberikan sokongan. Kita jumpa lagi untuk lebih aksi mendebarkan saingan penuh sengit, mencari yang terbaik dalam Liga untuk Juara Selangor Champions League. Sekian dahulu, Cik Kalsum tinggal di Umbai. Assalamualaikum, bye-bye. Selamat malam, jumpa lagi.